Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada saudara-saudara yang diikuti di dalam video ini. Jadi sikitlah baru-baru laporan yang saya tengok saat ini tu, bahawa pihak Israeliah telah menghatamkan akan beberapa carwat ataupun suruh menuju kepada kawasan Lebanon di sebelah selatan. Pada J yang saya tengok saat ini tu di dalam wartawan Al-Jazirah dan juga Suk TV dan juga Al-Hadas. Lepas tu Al-Arabiyah, bahawa Israeliah tu hantarkan beberapa suruh pergi kepada selatan di dalam kawasan Lebanon, membawa ke jadi orang-orang yang ada di kawasan selatan sana itu meninggal dunia 2 orang ketika Israel mengembangkan dengan secara udara, yakni dia hantar ke soruf ataupun dikatakan carwat. Itu maklumat yang baru-baru tadi. Dan pihak keselamatan dan juga keamanan dan juga pertahanan, tiga daripada ada panggil 3 anggota yang ada di dalam Lebanon saat itu, pihak keselamatan, pihak keamanan, pihak pertahanan telah berbincang dan juga bermuafakat. Kata Israeliah ni telah melanggarkan akan perjanjian yang beberapa bulan lepas. Kerana dia ada biasa berjanji juga dengan Lebanon, kata nak berhenti buat Palestin ke. Sebelum daripada dia berjanji dengan Palestina ataupun Gaza nak berhenti Palestin ke, dia berjanji dengan Lebanon dulu. Maka selepas daripada berjanji sudah tu, pakat rubik kelik dah lah tentera-tentera hak duk di perangai di kawasan Kolan di Lebanon tu, dah orang panggil Raksum Kolam tu, pakat kelik habis dah tentera. Tetapi pada hari ni pula nyo hantar lagi bang pula. Itu menyalahi lah. Maka pihak 3 bahagian hak Lebanon saat itu telah buat berbincang, kata kita kena hantar kelik. Dan nampak nak marah pula lah sebelah Lebanon dengan Israeliah tu. Tapi tak ada hantar lagi, cuma orang panggil telah duk buat berbincangan, duk musyawarah nak lagu mana. Kerana Israeliah ni banyak kali, beberapa kali dah dia telah menyalahi di atas perjanjian dan berkecek dia tu, dah tak ada kira dengan negara-negara mana, dia akan menyalahi setiap kali lah di atas perjanjian dia tu. Maka Lebanon tak jang lah. Tak jang tu lah dia pisah nak balas kelik lagu mana tu. Apakah kejadian yang secara lanjut lagi, apa pula nak jadi di depan ni, masalah depan ni, kita nanti ikuti lagi dah. Dan seterusnya kita pergi kepada Indonesia. Indonesia yakni pihak Menteri Negara Indonesia daripada kerajaan dia. Kalau kata agak Fairat Taban hak dia lah. Telah bui jelaskan kata dia tok sewi daripada pihak orang hak nak main kila ataupun orang panggil permainan hak nak berlaku di dalam Indonesia ni, ada Olimpik hak nak berlaku di Indonesia ni, pihak Indonesia tu kepada nak main kila ataupun nak berlaku ke berbuat suke permainan beberapa permainan lah ada di jenis permainan kila ataupun permainan suke ni yang nak berlaku di Indonesia ni. Maka pihak Indonesia tak bui anumat ataupun tak bui surat berjamin ni, dan juga tak sewi Israel tu masuk orang hak jadi peminat suke hak dia tu mari nak main suke ataupun nak main kila di dalam negara dia tu, dia tak benar masuk. Indonesia tak benar masuk daripada rakyat, daripada orang-orang Israeliah tu nak masuk main suke Olimpik di dalam negara dia tu, dia tak seri main. Maka dia tak seri bukalah perkenaan dengan visa bui kepada orang-orang Israeliah. Ni lagu mana nak jadi pula dengan Indonesia ni, nanti tengok lagi lah dak. Jadi telah perasmian dah lah. Tapi pihak
IOC IOC ni perkenaan dengan orang yang jaga sukan lah, perkenaan dengan Olimpik ni. Dia kata kalau Indonesia tak beri puak-puak Israeliah ni masuk pergi main sukan di dalam negara dia, dah di segi sukan dah hak dunia ni, orang panggil hak beberapa negara-negara nak masuk pergi main ni, maka OIC kata IOC kata kita kena kerak lah perkenaan dengan sukan dunia-dunia ni dah berkaitan dengan Indonesia. Indonesia tu tak apa, tak boleh main tak apa, tapi dia tak boleh masuk. Dah. Tapi telah berbincang lah, tak ada putus ke mana lagi lah perkenaan dengan hatu tu. Ni yang pada hari ni tu saya rakamkan video ni tu, ataupun saya buat video ni pada tanggal 24 bulan 10 tahun 25.